Cuba kita fikir sekejap. Adakah sekolah hari ini betul-betul sediakan anak-anak kita untuk dunia esok? Sebuah dunia yang penuh dengan robot pintar dan juga pekerjaan yang kita sendiri pun belum pernah dengar. Hari ini kita nak tengok macam mana revolusi teknologi sedang memaksa kita untuk rombak semula pendidikan dari akar umbinya. Jom kita mulakan. Inilah dia, soalan besar yang sedang bermain di fikiran para pendidik, ibu bapa dan pemimpin di seluruh dunia. Ialah, kerja-kerja yang kita kenal hari ini mungkin dah tak relevan 10 tahun lagi. Jadi, macam mana kita nak ajar satu generasi untuk masa depan yang kita sendiri tak boleh nak jangka? Soalan inilah yang kita akan cuba rungkai bersama. Okey, untuk faham apa yang akan berlaku, kita kena undur ke belakang sikit. Percaya atau tak, rasa risau yang kita hadapi sekarang ni bukanlah benda baru. Sejarah dah tunjukkan satu corak yang sangat jelas. Setiap kali ada lonjakan teknologi yang besar, cara masyarakat hidup dan cara kita belajar, semuanya akan berubah secara drastik. Jom kita tengok garis masa ni sekejap. Semuanya bermula dengan kuasa warp, Industri 1.0, yang tukar kerja tangan jadi kerja mesin. Lepas tu, datang pula elektrik dalam Industri 2.0 yang membolehkan kilang-kilang beroperasi 24 jam. Dan sudah tentulah, revolusi digital Industri 3.0 yang letakkan komputer atas meja kita. Setiap satu perubahan ni bukan sekadar kemajuan biasa, ia mengubah segala-galanya. Setiap revolusi ni bukan cuma pasal teknologi baru tau. Ia mengubah cara kita hidup. Revolusi pertama dan kedua tarik orang ramai dari kampung pindah ke bandar untuk kerja di kilang. Kemudian, revolusi ketiga, era digital, buat dunia ni rasa macam tak ada sempadan. Semua maklumat ada di hujung jari je. Nampak tak? Teknologi sentiasa membentuk cara kita hidup dan bekerja. Jadi, kalau industri berubah, apa jadi pada pendidikan? Mestilah kelikut sekali. Jom kita tengok macam mana bilik darjah kita berevolusi, sentiasa cuba nak sesuaikan diri dengan dunia pekerjaan di luar sana. Pendidikan tak pernah wujud dalam gelembungnya sendiri. Ini model yang mungkin kita semua kenal sangat, Pendidikan 1.0 atau kita panggil model kilang. Pelajar duduk berbaris, senyap, terima je maklumat dari cikgu kat depan. Tujuannya sangat jelas, untuk lahirkan pekerja yang seragam, patuh arahan, pendek kata, pekerja yang sempurna untuk barisan pemasangan di kilang. Tapi, revolusi digital ubah semua tu. Cuba tengok perbezaan ni. Falsafahnya beralih dari guru sebagai pusat ilmu kepada pelajar sebagai pembina ilmu yang aktif. Kenapa? Sebab dengan adanya internet, maklumat ada di mana-mana. Jadi kemahiran yang penting bukan lagi menghafal, tapi macam mana nak cari, nilai dan guna maklumat tu. Perubahan ni hanyalah permulaan kepada apa yang berlaku sekarang. Dan sekarang kita dah sampai ke era kita, Industri 4.0. Tapi yang ini lain macam sikit. Ini bukan setakat naik taraf dari yang sebelum ni. Cuba bayangkan, telefon pintar di tangan anda, dunia digital, boleh kawal lampu di rumah, dunia fizikal. Garis sempadan antara dunia-dunia ni semua dah makin kabur. Anda mesti pernah dengar perkataan-perkataan ni kan? AI, IoT, data raya. Mungkin bunyinya macam jargon teknologi yang rumit, tapi jangan risau. Konsep di sebaliknya sebenarnya mudah je dan ia sedang mengubah dunia kita tanpa kita sedar. Jom kita bedah satu-satu dengan contoh yang senang faham. Pertama sekali, kecerdasan buatan atau AI. Senang cerita, ia adalah usaha kita untuk ajar mesin berfikir dan belajar macam manusia. Ini bukan macam robot dalam cerita sci-fi tu tau. AI ada dalam cadangan lagu Spotify anda, dalam Waze yang anda guna setiap hari dan banyak lagi. Nak contoh yang lebih jelas? Tengok je robot penghantar makanan yang dah mula ada kat sesetengah restoran. Robot tu guna AI untuk faham keadaan sekeliling, elak halangan dan hantar pesanan ke meja yang betul. Itulah dia AI sedang beraksi. Seterusnya, Internet Pelbagai Benda atau IoT. Bayangkan kita letak otak digital dalam barang-barang harian kita. Jam tangan, peti sejuk, sampailah ke kasut kita. Bila semua ini disambung ke internet, barang-barang ni boleh bercakap antara satu sama lain dan dengan kita. Jadilah satu rangkaian peranti pintar yang sangat besar. Contoh paling senang kita nak faham, vakum pintar. Anda kat pejabat, tapi anda boleh suruh vakum tu mula bersihkan rumah guna telefon je. Peranti fizikal kat rumah anda dah bersambung dengan dunia digital. Itulah IoT.
Dan yang terakhir, analitis data raya atau big data. Setiap kali anda like satu posting, tonton video atau guna GPS, anda sedang hasilkan data. Bila kita kumpulkan data dari berbilion-bilion orang, itulah yang kita panggil data raya. Analitis pula adalah seni mencari corak tersembunyi dalam lautan data ni untuk ramal apa yang akan jadi. Pernah tak anda rasa macam iklan online yang keluar tu, macam boleh baca fikiran anda? Itulah kuasa data raya. Laman e-dagang analisis setiap klik dan pembelian anda untuk bina profil tentang anda dan ramal apa lagi yang anda mungkin nak beli. Dalam dunia sekarang, data tu umpama emas. Jadi, kita ada AI, IoT dan data raya yang sedang mengubah landscape pekerjaan. Soalannya sekarang, adakah sistem pendidikan model kilang kita tu masih relevan? Jawapannya dah tentulah tidak. Sebab itulah kita perlukan pendidikan 4.0, satu anjakan besar untuk sesuaikan diri dengan realiti industri 4.0. Perubahan ini sangat-sangat besar. Kita beralih daripada guru sebagai pakar di pentas yang hanya bagi syarahan kepada guru sebagai pembimbing di sisi. Guru sekarang bukan lagi penyampai maklumat, tapi fasilitator yang tolong pelajar teroka ilmu. Tumpuan kita bukan lagi pada menghafal untuk lulus exam, tapi pada guna ilmu tu untuk selesaikan masalah dunia sebenar. Jadi, macam mana rupa pendidikan 4.0 ni? Ia ada 4 tiang utama. Pertama, ia bersifat peribadi ikut kekuatan dan minat setiap pelajar. Kedua, ia praktikal guna projek dunia sebenar. Ketiga, ia fleksibel membolehkan pelajar belajar ikut rentak sendiri. Dan keempat, ia bebas, tak terikat pada dinding bilik darjah. Semuanya tentang aplikasi ilmu, bukan setakat kumpul ilmu. Ini contoh yang paling best sekali. Lupakan buku teks biologi yang tebal tu. Dalam permainan macam Pathogen Patrol ni, pelajar bukan setakat baca pasal sel darah putih, tapi mereka menjadi sel darah putih yang sedang lawan virus. Inilah belajar melalui pengalaman. Ia bukan je lebih seronok, tapi kajian pun tunjuk ia jauh lebih berkesan untuk kita ingat. Petikan daripada John Dewey ni, walaupun dah lama tapi sangat-sangat kena dengan situasi kita hari ni. Ia ingatkan kita yang kita ada tanggungjawab untuk ubah cara kita mengajar, selari dengan dunia yang berubah. Kalau kita terus dengan cara lama, kita sebenarnya sedang merugikan generasi akan datang. Jadi, apa kesimpulan daripada semua ni? Apa perkara paling penting yang kita semua kena faham tentang masa depan pembelajaran? Inilah mesej paling penting. Dalam dunia industri 4.0, ilmu pengetahuan ada tarikh luput. Apa yang anda belajar di universiti hari ini mungkin dah tak relevan 5 tahun dari sekarang. Jadi, matlamat pendidikan bukan lagi untuk isi otak dengan fakta, tapi untuk bina otot kebolehan untuk sentiasa belajar, sentiasa adaptasi dan sentiasa cipta semula diri kita. Inilah dia kemahiran-kemahiran yang akan tentukan kejayaan pada abad ke-21. AI mungkin boleh proses data lagi laju, tapi ia tak boleh tandingi pemikiran kritis dan kreativiti manusia. Automasi mungkin boleh buat kerja berulang, tapi ia tak boleh bekerjasama untuk selesaikan masalah yang rumit macam manusia. Inilah kemahiran kalis masa depan yang jadi teras pendidikan 4.0. Jadi, kita patah balik kepada satu soalan terakhir. Dunia sedang dicipta semula di depan mata kita. Soalannya bukan lagi jika pendidikan perlu berubah, tapi macam mana dan seberapa cepat. Adakah kita sebagai pelajar, pendidik dan ibu bapa dah bersedia untuk pimpin perubahan ni? Masa depan generasi kita bergantung pada jawapan kita.